pakai benda ni kan, bil elektrik Hana turun tu. Ni bukti dia korang. Malah cakap banyak tunjuk bukti terus kan. Sebab standard rumah Hana bil elektrik 300 ke atas, 300, 400 standard rumah Hana. Sebab Hana memang 24 jam buka aircon, pakai dryer mesin, dryer kering tu. Banyak nak cerita, kau tengoklah sini bil ni. Nampak? Ni bulan berapa? Kita start bulan 10 Hana ambil sebab Hana mau pakai tau. Bulan 10 300, bulan 11 naik 340. Ini yang latest guys, bulan 12 231 tau. Dia memang tak logik tu, sebab kalau untuk orang macam Hana pakai aircon, pakai dryer untuk keringkan baju, aircon 3 biji kat rumah, lepas tu peti air besar gajah, lepas tu ada mesin penapis air, confirm bil elektrik standard 300 ke atas. Tapi nak pakai plug dia macam mana kan? Yang ini simple kan. Ini nampak plug belakang, plug Malaysia, style Malaysia punya. Korang just cucuk macam kau pakai plug biasa je. Letak macam tu. Lepas tu dah siap. Cakap korang jangan sebulan esok dia takkan ada result macam ni. Ada 3 bulan baru Hana nampak tau. Kau kena sabar. Sebab Hana tengok ni baru Hana buat. So nak tak ambil kuning.